Selamat pagi. Apa panggil Osaka. So hari ni adalah day 3. Sebelum-sebelum ni day 1, day 2 kan. So hari ni aku nak pergi ke mana? Ke Nara, Kyoto. Lepas tu kita pergi jalan-jalan lebih sikit lah. Kita pergi makan-makan. Okay geng? So kalau kau nak tahu kat mana, kat muka sikit. Kalau kau nak tahu kat mana kan, nampak dah muka Melayu aku. So jom kita pergi. Alright gang, so hari ni bermulalah perjalanan aku dari Osaka ke Kyoto yang mengambil masa daripada 45 minit sehingga 1 jam. So jom. Okay guys, so sekarang ni kita berjalan untuk menuju ke JR Kobe Line ataupun JR Line lah. Okay gang, untuk kita ke Kyoto. So jom. Okay gang, kita kena ikut tukar kepada Sagano Sanin. So kita akan ke Arashiyama. Okay gang. Jadi kita akan bertukar-tukar train untuk ke Saga Arashiyama. So jom. Okay, aku ulang balik. Kita dah sampai dekat Saga Arashiyama. Jadi kita berjalan-jalan untuk pergi makan dulu lah. Dan baru kita pergi Bamboo Forest lah apa semua kan. Okay, so kita slow and steady dulu. Jom. Alright guys, perjalanan daripada train station ke Arashiyama Bamboo Forest memakan masa 20 minit sehingga 30 minit. Jadi perjalanan dia agak jauh, tapi tak apa, memang seronok, memang tenang. Okay gang. Okay gang, dah sampai dah area apa ni, aku pun ingat lupa lah. Yang bapak-bapak pernah main, yang menyaksikan saya ni slipper ni lah ni. Betul, sama benda. Ya, sama. Apa jam? Lawa sih, memang kalau kita duduk sini memang rasa cari. Okay geng, so sebelum kita sambung perjalanan kita ke Arashiyama Bamboo Forest, so jom kita makan dulu geng. Kat sini banyak kedai-kedai halal tau. So korang boleh cari korang nak makan apa dekat sini. Okay. Sangat ramai orang. Yang kentang dia makan kan? Kentang ni apa? Kentang apa ni? Oh ni, sweet potato. Boleh. Tapi ramai sebab tu. Ini ni teruk ya. Alright, selepas aku puas jalan dekat Arashiyama Bamboo Forest, so aku sambung balik perjalanan aku ke Inari. Jadi kami ke Fushimi Inari Taisha. So jom kita jalan-jalan dekat kawasan ni. Okay geng.
Alright guys, arigato. So aku on the way ke Nara Park. Okay, dia dah malam, dia dah gelap pukul 5. So aku tak ada mic, just aku jerit je. So jom kita bergerak. So kita cuba untuk buat night mode punya version datang ke Nara Park ni. Selamat pagi Osaka. So kita dah keluar daripada rumah kita. Kita akan ke Kobe. So kita slowly akan ke Kobe untuk tengoklah apa dekat sana. Sebab sebelum ni kita dah jalan Osaka, kita dah jalan Kyoto, kita dah jalan Nara, Inari apa semua kan. So kita cuba ke luar kotak sikit. Kita pergi ke Kobe. Kalau boleh kita terus ke Tokyo, tapi tak. So jom kita jalan-jalan. Untuk pengetahuan korang semua, diorang masih lagi menggunakan basikal, okay? Dekat mana-mana pun diorang masih gunakan basikal. So aku rasa macam dekat Malaysia dah tak ada dah basikal. Paling common pun orang kata apa, motor kan. Tak motor, kereta. Diorang ada kereta, tapi kereta diorang sikit sangat. Lepas tu diorang punya tempat kecil, limited. Diorang punya parking limited. Macam kat rumah diorang macam kita, walaupun rumah kita landed, kita akan boleh parking kat dalam rumah kita, depan rumah kita kan. Tapi diorang tak. Diorang akan jadi macam ni lah. Ada khas-khas. Mungkin diorang kena sewa ke kan. Lagi satu pula, kita punya tempat, kalau ada motor, kalau ada basikal pun bukan kita yang pakai, foreigner yang pakai. So tengok ni, orang pakai ni. So ni mesti setiap rumah mesti akan ada basikal macam ni. Okay guys, kita dah sampai dah dekat kawasan Kobe ni. So kita akan pergi menuju ke tepi pantai dia lah. So jom. Alright, ni adalah Kobe. So nikmatilah pemandangan sedikit dekat bandar diorang ni sebelum kita pergi ke diorang punya kawasan tepi pantai diorang. Okay kan? Okay, kita dah sampai dah. Aku dah memang bagi tahu yang okay, kita dah dekat sini, tapi aku nak bagi tahu lagi yang kita dekat sini lagi. So begitulah. Okay kan? Alright, dah puas dah kami berjalan. Akhirnya kami dah jumpa dah American Park Kobe ni. Memang best, memang rasa tenang. Suasana dia tak terlalu ramai orang. Memang best, memang rasa macam tenang je bila korang ada dekat sini. So jom kita jalan-jalan dekat kawasan ni.
Alright gang, so dah habis perjalanan aku di Jepun daripada Osaka, Kyoto dan Kobe. So korang jangan lupa subscribe, like and share. Okay gang, so thanks for watching. Alright.